Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Haniza daripada SMK Kepala Batas. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tajuk 7.3 Prinsip Keabadian Tenaga. Ingatkah kamu masa tajuk tingkatan 1 bab 1 kamu ada mempelajari tentang penyiasatan saintifik tentang sistem ayunan bandul? Ingat lagi tak? Okey, jadi untuk tajuk hari ini kita nak tengok perubahan tenaga berdasarkan sistem ayunan yang kita panggil sebagai prinsip keabadian tenaga. Baik, sila lihat rajah ayunan bandul ringkas ni. Ingat tak dulu masa tingkatan 1 kan kita ada buat, kita menggunakan panjang bandul yang berbeza kan. Jadi kita akan nampak pergerakan bandul tu. Jadi hari ni kita nak tengok perubahan tenaga yang berlaku untuk tajuk tingkatan 3. Okey? Baik. Ada dua tenaga yang kita akan tekankan kat sini, iaitu tenaga keupayaan graviti, ditulis sebagai ringkasan TU graviti ya. Dengan TK itu bermaksud tenaga kinetik. Okey. Mari kita tengok daripada kedudukan X. Kan mula-mula kita pegang bandul tu, kita tarik dia pada kedudukan X. Mungkin kalau anak-anak ingat siapa yang pernah main roller coaster ataupun skateboard yang kita berada pada kedudukan yang tinggi ya, itu ialah kedudukan X. Jadi pada kedudukan X, daya graviti ya, tenaga keupayaan graviti tu adalah maksimum sebab kita berada pada ketinggian yang tinggi. Okey. Jadi bila tenaga kinetik pula sifar sebab tidak bergerak. Ya, belum bergerak lagi. Macam kita naik skateboard tu kan, kita nak turun tu kan, belum lagi. Kita masih lagi berada pada kedudukan X. Jadi daripada X dia akan bergerak ke Y. Nampak tak? Okey, dari X dengan Y tu pergerakan dia sangat laju ya, bermaksud dekat sini tenaga keupayaan graviti akan berkurang. Okey, sebab dia nak turun, tetapi tenaga kinetik bertambah. Nampak tak? Okey, jadi bila sampai di X, kedudukan X tu nampak tak? Kan ada X, Y kan? Okey. Jadi pada kedudukan Y, tenaga keupayaan graviti adalah minimum. Ya, dia dah sampai dah. Graviti tu kan atas dengan bawah saja kan? Okey. Jadi tenaga kinetik maksimum kat bahagian sini. Ya, disebabkan kelajuan yang maksimum. Baik, dari kedudukan Y ke Z. Dari bawah ni dia nak naik atas. Kan? Okey, dari Y ke Z, tenaga keupayaan graviti akan bertambah. Ya, sebab dia dah naik pada paras ketinggian tu. Ya. Jadi tenaga kinetik pula akan jadi semakin berkurang. Ya, disebabkan kelajuan itu berkurang. Okey, boleh lagi setakat ni? Okey, baik. Kita akan teruskan daripada Y ke Z. Sekarang ni kita akan berada di mana? Pada kedudukan Z. Atas ni. Dekat atas. Tadi kita kat X kan ni. Kita turun Y. Now kita naik atas. Macam roller coaster. Boom. Kan? Okey. Pada kedudukan Z, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Sebab apa? Sebab ketinggian yang maksimum. Okey, di sini tenaga kinetik adalah sifar sebab dia tak bergerak. Dia jadi pegun kat sini. Pegun tu maksud tidak bergerak lah. Ya. Baik, daripada Z pula. Ingat lagi kan masa bandul tingkatan 1 kan? Kan dia bergerak bila kamu pegang satu ayunan tu dari X ke Z pergi patah balik. Itu baru satu ayunan. Okey, dari Z pula dia akan turun ke Y ya, dari kedudukan Z nak pergi patah balik ke Y. Jadi di sini tekanan tak habis-habiskan. Tenaga, kita nak cerita pasal tenaga. Tenaga keupayaan graviti semakin berkurang. Manakala tenaga kinetik pula akan bertambah sebab daripada atas ni dia laju kan. Okey, sekarang kita akan berada di kedudukan Y di bawah. Ya, di tengah. Di sini tenaga keupayaan graviti minimum. Ya, disebabkan ketinggian kan, kita dah di bawah. Manakala tenaga kinetik menjadi maksimum sebab kelajuan semakin bertambah. Baik. Dari Y nak pergi Z. Ingat dah X pergi Y pergi Z. Now Z dia akan turun ke Y, dari Y nak patah balik ke X. Tempat permulaan tadi, ya. Di sini tekanan lagi. Tenaga keupayaan graviti bertambah. Disebab apa? Daripada Y dia naik atas kan? So dia tinggi, dia berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi tenaga kinetik kat sini pula berkurang. So pergerakan ini akan berterusan sehinggalah ladung berhenti. Jadi boleh setakat ini kan?
iaitu kedudukan X. Setakat itu saja pada hari ini. Kita nak tengok perubahan tenaga saja. Jangan lupa tenaga keupayaan, bukan tekanan, tenaga keupayaan graviti dan juga perubahan pada tenaga kinetik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.